Assalamualaikum. Hai, saya Fatih dan Saya Faris, pengacara Segar TV PSS. pada 29 April bersamaan Hari Rabu, sekolah kami telah mengadakan kem kepimpinan pemimpin-pemimpin muda bagi tahun 2026. 5 unit yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pemimpin rakan sebaya, pengawas SPBT, ketua dan penolong ketua kelas terlibat dalam kem kali ini. Mari kita saksikan sorotan sepanjang kem ini berlangsung. Jom! Kem dimulakan dengan pembahagian kumpulan dan setiap kumpulan bergerak dari satu stesen ke satu stesen sehingga selesai. Setiap stesen menyediakan latihan yang berlainan seperti stesen mengacara majlis, menaikkan bendera, membaca doa dan ikrar. Setelah selesai LDK iaitu latihan dalam kumpulan, kami mengikuti ceramah motivasi kepimpinan oleh pensyarah IPG kampus Dato' Razali Ismail iaitu Cikgu Nordin bin Ismail serta 3 orang guru pelatih IPG. Pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang slot ceramah tersebut. Kami dapat mengikutinya dengan baik dan seronok. Setiap kumpulan menunjukkan bakat dan kebolehan masing-masing. Setelah itu, diadakan juga tanda tangan MOU sijil jaringan antara SK Gontaloa dengan IPG Dato' Razali Ismail. Di akhir kem telah diadakan majlis penutup kem kepimpinan yang dirasmikan oleh Tuan Guru Besar Cikgu Muhammad Azrul bin Muhammad. Pelbagai ilmu kami perolehi daripada kem kepimpinan ini. Sungguh aktiviti yang dijalankan. Kan Faris? Betul tu kata. Kita kena ingat pemimpin muda hari ini bakal peneraju negara di masa akan datang. Kami melakukan untuk Segar TV PSS. Segar TV terbaik. Bye.